Hi guys, welcome back to Gadget. Kalau tengok industri teknologi sekarang ni, isu RAM tengah hangat. Dia bukan sekadar naik harga je, tapi cara pengeluar hasilkan RAM, cara pengeluar agihkan RAM dah berbeza. Dengan satu tujuan je, iaitu bisnes lah. Dia orang nak buat bisnes yang lebih menguntungkan. Contohnya macam pengeluar besar sekarang ni, Samsung, SK Hynix dan juga Micron. Dia orang dah mula kurangkan pengeluaran RAM lama dan lebih fokus kepada RAM untuk AI dan server. Sebab tu kesannya sekarang dah mula dirasai lah dekat smartphone, laptop, PC sampailah ke dunia repairing. Perkara penting yang perlu kita faham, ini bukan krisis RAM yang zaman chip shortage macam zaman COVID dulu. Kilang masih ada, masih operasi seperti biasa untuk hasilkan RAM. Cuma pengeluar dah berubah arah lah untuk hasilkan RAM yang lebih menguntungkan. Semuanya atas satu sebab je, untuk dapat keuntungan yang lebih. Jadi RAM lama macam DDR4 dan juga LPDDR4X kini dianggap sebagai teknologi yang lama. Sebenarnya ada yang anggap DDR4X ni akan kekal lebih lama dekat market, tapi sekarang ni dia dah dianggap sebagai satu teknologi yang lama. Kira dia dah berada di fasa yang akhir. Cuma tak tahu sampai bila benda ni akan terjadi. Dan seperti yang kita cakap tadi, kilang hasilkan RAM ni masih lagi wujud. Dia kilang yang sama je. Cuma fokus dia dah berubah lah. Sekarang ni dia lebih fokus kepada generasi yang baru, DDR5 dan juga LPDDR5X dan RAM yang khas untuk AI. Yup. Inilah yang push market RAM untuk jadi punca kenapa pengeluar hanya hasilkan RAM generasi yang baru sahaja. Dan yes, faktor utama yang menyebabkan krisis RAM ni adalah disebabkan AI, server AI, cloud, data center. Semua ni memerlukan jumlah RAM yang banyak. Sebagai contoh, satu server AI boleh guna RAM bersamaan ratusan laptop ataupun ratusan smartphone. Nampak tak? Betapa banyak je RAM yang diperlukan untuk satu server AI sahaja. Dan yes, of course, kalau nak dapatkan jumlah RAM yang banyak, syarikat-syarikat gergasi AI ni kena buat something lah yang mana dia offer harga yang lebih mahal kepada pengeluar. And of course, sebagai pengeluar ingin dapatkan keuntungan yang lebih, of course dia akan fokuskan kepada syarikat AI. That's why apa yang terjadi sekarang ni adalah disebabkan AI lah punca dia. Tapi AI juga yang membantu kita punya tugasan harian. So, nak salahkan siapa sekarang ni? Dan bila physical RAM ni dia berkurang, sudah tentu harga dia jadi semakin mahal. Sebab tu dalam pasaran smartphone sekarang ni, kita masih nampak lah banyak phone kekal dengan 8GB RAM. Manakala 12GB dan 16GB dijadikan keutamaan lah untuk smartphone flagship. Dan sekarang ni kita dah dengar ura-ura mengatakan pengeluaran smartphone akan kembali kepada 4GB RAM seperti dulu kala. And kalau benda itu terjadi, of course, brand akan fokuskan kepada virtual RAM. Seperti sekarang pun diorang dah promosikan dia punya virtual RAM. And kalau benda ni terjadi untuk smartphone yang akan datang, dia keluarkan 4GB saja. Virtual RAM lah solusi diorang. Yes, physical RAM dah mahal ataupun dah tak ada untuk versi yang murah LPDDR4. Takkan phone budget nak pakai LPDDR5X kan? Memang mengarut dah. So kemungkinan solusi untuk brand smartphone ni, terutamanya pada smartphone budget, diorang akan bagi 4GB RAM dan juga tawarkan virtual RAM yang lebih banyak lah. 8GB contohnya extra untuk virtual RAM. Tapi persoalan dia, sampai bila benda ni akan terjadi? Adakah sampai penghujung 2026 sehingga 2027? Dan ada yang mengatakan benda ni akan terjadi sehingga 2028. Kalau betul lah sampai 2028, memang satu bencana jugalah buat kita semua. So guys, apa pendapat anda tentang isu RAM semasa ni? Jika ada info yang lebih, boleh komen dekat ruang komen. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggal like juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye.